Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Surah Al-Dhariyat ayat ke-47. Para ulama tafsir dalam menjelaskan ayat ini bahawa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, yakni yang ditafsirkan sebagai alam semesta ataupun angkasa lepas ini, dengan kekuasaannya yang maha berkuasa dan maha sempurna. Di dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahawa Dia menciptakan langit ini dan sentiasa meluaskannya, bermakna alam semesta ini tidaklah berada dalam kedudukan kekal atau statik, malahan ia sentiasa meluas. Melalui penciptaan langit yang sentiasa meluas ini, Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahawa Dia maha berkuasa dan mempunyai kuasa yang tidak terbatas. Subhanallah. Tetapi tahukah anda bahawa kebenaran ayat Al-Quran surah Az-Zariyat ayat ke-47 ini telah dibuktikan oleh penemuan para ilmuwan pada zaman moden ini? Para ilmuwan sepakat mengatakan bahawa alam semesta yang terbentang luas ini sebenarnya bukanlah berada dalam keadaan statik ataupun kekal, tetapi ia sebenarnya berada dalam keadaan yang sentiasa meluas semenjak ia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara ini dibuktikan dengan penemuan oleh ilmuwan fizik Rusia Alexander Freeman dan ahli kosmologi Belgium Jos Lemaitre telah membuat pengiraan secara teori bahawa alam semesta adalah dalam keadaan pergerakan yang berterusan dan ia adalah berkembang. Perkara ini dikuatkan lagi dengan kajian pemerhatian oleh seorang ahli astronomi Amerika yang bernama Edwin Hubble yang membuat pemerhatian di langit dengan menggunakan teleskop gergasinya. Dalam pemerhatiannya, beliau telah mendapati bahawa bintang dan galaksi bergerak menjauhi antara satu sama lain secara berterusan dan tidak statik. Dan melalui kajian Edwin Hubble telah membuktikan bahawa alam semesta sedang berkembang dan sentiasa meluas secara berterusan, dan penemuan ini adalah sangat bertepatan dengan ayat surah Az-Zariyat ayat ke-47 ini. Subhanallah. Jika difikirkan, para ilmuwan baru sahaja menemukan ilmu pengetahuan ini pada abad ke-20 saja, sedangkan Nabi Muhammad SAW tahu tentang perkara ini 1400 tahun yang lalu. Bagaimana Nabi SAW boleh tahu? Jawapannya adalah amat mudah, bahawa Allah Subhanahu wa taala yang memberitahu kepada baginda melalui kitab Al-Quran. Kesimpulannya, sahabat semua, kejadian alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah tanda untuk memberitahu kewujudan dan kebesarannya, bahawa Dialah Tuhan yang berhak disembah dan tiada Tuhan selain Dia, dan Muhammad adalah pesuruhnya. Oleh itu, sahabat semua, semoga dengan ayat Al-Quran yang menceritakan kejadian alam semesta yang indah ini dapat mengukuhkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah.